Ramai netizen tanya dia, apa masalah PAS sebenarnya dekat Perlis? Isu sebenarnya ialah kelemahan dan perpecahan dalaman di dalam PAS Perlis. Nampak? Tak ada kaitan dengan Parti Bersatu, tak ada kaitan dengan pihak istana, yang ada kaitannya hanya cerita dalaman PAS. Betul? Ada siri penolakan yang berkali-kali terhadap bekas Menteri Besar Perlis ni, Cikgu Syukri ni kan, daripada kalah YDP kawasan, kemudian kalah AJK pusat, kemudian tak lagi menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Perlis. Maksudnya isyarat tu dah berlaku lama. Jadi mereka mengamuk, mereka meroyan, mereka tuduh sana dan mereka tuduh sini, sebenarnya hanya untuk menutup kesalahan, masalah dalaman yang berlaku dalam PAS. Betul? MB Perlis, Wabi Syukri itu dah ditolak. Tetapi tetap dipertahankan oleh siapa? Tepat sekali, Presiden PAS. Yalah, saya faham lah. Saya ingat dalam PAS sebab dia besan kepada Datuk Seri Hadi. Jadi almost untouchable. Jadi sebab itu mungkin menyebabkan ada sekumpulan di dalam PAS Perlis itu merasakan kita kamikaze lah. Because kalau tidak, dia akan mengheret seluruh PAS Perlis kan. Yang timbul kes rasuah juga adalah dalaman Parti PAS. Yang timbul kes salah guna kuasa juga adalah dalam Parti PAS. Yang menidakkan hak untuk bercakap ahli PAS yang lain juga adalah dalam Parti PAS. Sehingga dikaitkan pula dengan bai'ah juga adalah dalam Parti PAS. Mana cerita Bersatu? Tak ada. Mana cerita istana? Tak ada. Mereka perlu menutup kelemahan parti, sebab itu mereka buat cerita macam-macam. Saya ulang, mereka buat cerita macam-macam. Dan kita tahu Parti PAS memang sentiasa ada masalah dengan Raja-Raja Melayu. Di Selangor, YB Sanusi ada masalah dengan Sultan Selangor. Betul? YB Syukri, mantan MB Perlis, derhaka kepada Raja Perlis, derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Isunya adalah PAS Perlis sombong. Isunya adalah PAS Perlis disiasat kes rasuah. Isunya adalah PAS Perlis disiasat kes salah guna kuasa. Isunya adalah PAS Perlis derhaka kepada Raja Perlis, Raja Melayu. Isunya adalah PAS Perlis mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak?